manakah dalam mana-mana transkrip PAS yang menyatakan bahawa PAS nak melaksanakan negara Islam? Saya minta pandangan dan minta jawapan. Di manakah dalam transkrip PAS, dalam memorandum mungkin, dalam perlembagaan PAS sendiri ada menyatakan PAS nak melaksanakan negara Islam? Makna dia, PAS begitu serius dan begitu sungguh-sungguh untuk melahirkan sebuah negara Islam yang sebenar, mengambil sempena nuzulul Quran 17 Ramadan 1424 sebagai suatu mercu tanda bahawa PAS mempunyai plan, perancangan untuk menubuhkan sebuah negara Islam yang hakiki. Dalam plan ini, dalam dokumen ini, kita paparkan kepada seluruh masyarakat, Islam atau tidak Islam, ini negara Islam yang sebenar. Bukan dengan mulut kita, bukan dengan omong kosong kita, dengan dokumen bertulis yang telah disiapkan sekarang ini. Dokumen dalam bahasa Melayu tulisan Rumi, dan telah siap dah dokumen ini dalam bahasa Inggeris, tersebar seluruh Malaysia. Makna dia, PAS begitu serius dan begitu sungguh-sungguh untuk melahirkan sebuah negara Islam yang sebenar,